Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya, Muhammad Syarul Ahmad Nuri dalam Buletin MBI edisi ke-6 2025. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan fokus utama edisi kali ini. Tuan Zahmad Sari Hanifah telah dilantik sebagai Datuk Bandar Ipoh ke-13. KPKT selalu peruntukan 1.37 juta ringgit bagi kerja-kerja penerapan jalan dan pemasangan lampu LED di kawasan Medan Ipoh. Pengurusan tertinggi MBI adakan lawatan kerja ke Pusat Perubatan Sangwe Ipoh. Tuan Zahmad Sari Hanifah telah dilantik sebagai Datuk Bandar Ipoh ke-13 berkuat kuasa 16 April 2025. Watikan pelantikannya telah disampaikan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Datuk Bandar Ipoh ke-13 telah hadir melapor diri ke Majlis Bandaraya Ipoh MBI dan memulakan tugas pada hari sama lantikan beliau. Tuan Zahmad Sari yang sebelum ini memegang jawatan sebagai Timbalan Ketua Pengarah Perancang dan Persediaan Bencana Dasar, Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, turut mengadakan sesi suakenal bersama pihak pengurusan tertinggi dan Ketua Jabatan Unit MBI. Pihak majlis merakamkan setinggi tahniah kepada Yang Berbahagia Tuan Zahmad Sari bin Hanifah di atas lantikan sebagai Datuk Bandar Ipoh ke-13. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT meluluskan peruntukan 1.37 juta ringgit bagi kerja-kerja penerapan jalan dan pemasangan lampu LED di kawasan Medan Ipoh tahun ini. Menterinya Nan Komen berkata peruntukan itu merupakan tambahan bagi kawasan tersebut selepas Majlis Bandaraya Ipoh MBI berjaya menyiapkan projek menaik taraf jalan Ipoh 2 yang telah diluluskan dengan peruntukan RM700,000 tahun lepas. Beliau berkata, selepas projek pertama siap, terdapat 7 jalan yang perlu diturap, membabitkan jalan sepanjang 3.125 km yang akan memberi manfaat kepada kira-kira 850,000 penduduk di bandaraya ini. Kawasan Medan Ipoh untuk makluman merupakan antara kawasan perniagaan utama serta merupakan kawasan kunjungan, kekerapan kunjungan oleh pelancong-pelancong. Maka menjelang tahun melawat Malaysia 2026, KPKT membawa lagi berita baik untuk meneruluskan satu lagi peruntukan yang besar untuk penerapan semula bagi 7 jalan. Sini di seluruh kawasan sini akan diturap semula. Untuk makluman semua, kali terakhir penerapan semula di kawasan Medan Ipoh ni sudah di lebih 15 tahun dulu. 15 tahun dulu. Sehingga kawasan ini kurang mesra perniagaan. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Penyerahan Projek Naik Taraf Jalan Medan Ipoh 2 di Jalan Medan Ipoh 6, Medan Baharu Medan di Ipoh. Antara jalan yang dinaik taraf adalah Jalan Medan Ipoh Servis 2, Jalan Medan Ipoh 1, Jalan Medan Ipoh 11, Jalan Medan Ipoh 6 Servis Road 2, Jalan Medan Ipoh 6, Jalan Medan Ipoh 6 Servis Road 1 dan lebuh medan yang dijangka siap Julai ini. Ngah berkata, susulan penerapan jalan berkenaan jumlah tempat kereta juga berjaya ditambah sehingga 2,000 petak dan ia akan memberi kemudahan kepada rakyat seterusnya merancangkan pembangunan ekonomi setempat. Baru-baru ini, Pengurusan Tertinggi Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah membuat lawatan kerja ke Pusat Perubatan Sangwe Ipoh. Lawatan tersebut bertujuan untuk meninjau kemudahan fasiliti kesihatan dan kemudahan lain yang terdapat di Pusat Perubatan baru itu. Antara yang terlibat dalam lawatan itu, Ahli Majlis MBI merangkap Pengerusi Jawatankuasa Kecil Pelancongan, Seni Budaya dan Warisan Tohmah Pahlawan, Datuk Ahmad Hariri Kamarudin, Presiden Sangwe Healthcare Group, Datuk Lau Beng Long,
Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Perubatan Sawit Ipoh, Choi Wah Wei, ahli-ahli majlis, Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak, pengarah dan ketua-ketua jabatan MBI. MBI menzahirkan ucapan tahniah terhadap inisiatif yang dimajukan oleh pihak Sangwe dan amat mengalu-alukan kemudahan penjagaan kesihatan yang canggih dan seterusnya akan memberi manfaat kepada warga Bandaraya Ipoh. Pembangunan Pusat Perubatan Sangwe Ipoh ini sudah pastinya memberi faedah kepada masyarakat, antaranya menyediakan akses kepada rawatan perubatan bertaraf dunia, menyediakan kepakaran perubatan yang berkualiti tinggi, meningkatkan taraf penjagaan perubatan di bandar dan mengurangkan keperluan penduduk mendapatkan rawatan di luar Ipoh. Inisiatif ini selari dengan visi untuk menyediakan kemudahan berkualiti dan perkhidmatan yang meningkatkan taraf hidup warga kota Ipoh. Pusat Perubatan Sawit Ipoh yang dibina di tapak seluas 3 ekar dengan melibatkan peruntukan sebanyak RM400 juta mula dibuka pada 2 April 2025. Unit Komunikasi Strategi Majlis Bandaraya Ipoh (MBI) dengan kerjasama syarikat Changjiang International Sdn Bhd telah menganjurkan pertandingan video dan ucapan Raya Aidilfitri 2025. Penganjuran buat kali kedua itu telah melibatkan penyertaan dari 15 jabatan termasuk unit dalam MBI. Tujuan pertandingan ini diadakan adalah untuk memberi peluang kepada anggota MBI menterjemah idea dan kreativiti mereka dalam penghasilan video selain memupuk semangat kerjasama di antara anggota majlis. Hadiah yang ditawarkan kepada pemenang bagi pertandingan ini adalah berupa wang tunai, di mana Johan telah menerima hadiah wang tunai sejumlah RM1,500, di tempat kedua RM1,000, tempat ketiga RM700, keempat RM500 dan di tempat kelima RM500. Dalam pertandingan ini, Jabatan Khidmat Pengurusan telah dinobatkan sebagai Johan pertandingan, manakala di tempat kedua menjadi milik Jabatan Kerja dan Bangunan, ketiga Jabatan Pelesenan, di tempat keempat Jabatan Kawalan Pembangunan Bandaraya dan di tempat kelima Jabatan Komuniti Bandaraya. Hadiah kepada pemenang telah disampaikan Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat MBI 2025. Lebih 5,000 anggota Majlis Bandaraya Ipoh MBI termasuk ahli keluarga hadir memeriahkan sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat MBI 2025. Majlis yang diadakan di Stadium India Mulia itu sebagai platform untuk merapatkan hubungan silaturahim di antara anggota MBI sambil menikmati juadah yang disediakan. Program yang bermula pada pukul 3 petang itu turut dihadiri Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak dan mantan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Sesungguhnya majlis ini adalah satu majlis yang amat bermakna bagi saya untuk bersama-sama dengan semua warga Majlis Bandaraya Ipoh untuk kita raikan sambutan Hari Raya Aidilfitri Majlis Bandaraya Ipoh pada tahun ini. Sesungguhnya majlis seperti ini merupakan satu wadah dan cara bagi kita untuk memupuk sikap saling memahami dan bertolak ansur sesama kita. Hadir sama pada program berkenaan, Ketua Whip Ahli Majlis MBI, Datuk Mazlan Abdul Rahman, Ahli Majlis, Pengarah Kanan dan Ketua-Ketua Jabatan MBI. Selain menyajikan pelbagai juadah Hari Raya, program sehari itu turut diserikan dengan hiburan seperti tarian daripada kumpulan Gema Warisan Budaya MBI dan nyanyian oleh artis jemputan Datuk Jamal Abdillah. Acara kemuncak sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat MBI 2025 adalah penyampaian hadiah cabutan bertuah keseluruhan bernilai RM10,000. Laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-6 2025. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Dan anda juga jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.